Keseronokan bermain sorok-sorok bertukar tragedi apabila seorang pelajar tingkatan 2 maut selepas terkena tembakan senapang buatan sendiri atau bakakuk yang dipegang rakannya di Keningau, Sabah. Susulan insiden itu, 3 beranak termasuk suspek remaja lelaki 14 tahun ditahan dan direman 6 hari bagi membantu siasatan. Kejadian berlaku kira-kira jam 8 pagi semalam di halaman sebuah rumah di Jalan Kempi HH Keningau. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Yampil Garai berkata, siasatan awal mendapati suspek remaja dipercayai secara tidak sengaja melepaskan tempakan dari jarak kira-kira 3 meter. Mangsa ketika itu sedang bersembunyi di bawah kolong rumah sebelum terkena tembakan senjata bakakuk dan disahkan meninggal dunia sejurus tiba di unit kecemasan Hospital Keningau. Pemeriksaan mendapati terdapat 14 kesan tembakan pada tubuh mangsa. Individu yang ditahan termasuk bapa suspek berusia 70 tahun yang dikenal pasti sebagai pemilik senjata serta adik lelaki suspek berusia 13 tahun yang didakwa menyembunyikan senjata itu selepas kejadian. Turut dirampas selaras bakakuk, kelongsong serta peluru. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.